Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Haziq Qasyah bin Muhammad Nusazul. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Jawi. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah buku yang saya baca berjudul Basikal Impian. Buku ini ditulis oleh Farida Muhammad dan diterbitkan oleh Cipta Ilmu Press. Buku ini mempunyai 5 bab dan 30 muka surat bercetak. Cerita ini mengisahkan seorang murid bernama Adam yang sangat ingin memiliki sebuah basikal. Dia menabung setiap hari dan menyimpan duit belanja sekolah dengan sabar. Walaupun mengambil masa yang lama, Adam tidak berputus asa. Akhirnya dia berjaya membeli basikal idamannya dengan usaha sendiri. Ibu bapanya sangat bangga dengannya. Nilai murni yang saya dapat pelajari daripada cerita ini ialah rajin berusaha, berjimat, cermat dan berdikari. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.